Saya syukur sangat sebab setiap kali orang jumpa mesti dia orang akan nampak perubahan dekat rambut ni. So saya ada masalah dengan rambut sebab ialah umur 40. Okey, sekarang sudah 4 bulan selepas penanaman rambut. Macam mana ke pengalaman you, perasaan you? Perasaan sekarang ni sangat happy lah. Okey, pengalaman pun rasanya memang tak ada side effect apa-apa. Just ada tumbuh jerawat sikit je sebab saya kuat berpeluh. So yang tu pun dah kita dapat selesaikan masalah tu, and sekarang ni dah 4 bulan dia tumbuh dengan baik. Okey, selepas 4 bulan apa yang sedang berlaku sekarang ialah rambut ni baru mula tumbuh. Dari 4 bulan, 5, 6, 7, 8, kepadatan rambut akan meningkat. Sudu dengan arah pun akan meningkat lagi sekali supaya dapat melindungi cahaya dari bulan masuk. So the optimum growth yang kita nak tunggu ialah sebenarnya ialah 9 hingga 1 tahun untuk dapat rambut yang penuh. 9 ke 10 tahun lama lagi, tapi 4 bulan ni pun saya dah happy. Maknanya kalau lagi lama lagi happy lah saya. Thank you so much Datuk. Thank you. I'm very happy. Okay, Alhamdulillah sekarang ni dah bulan keempat. Rambut saya dah nampak tumbuh kat sini. Kiri kanan pun dah tumbuh. Dia bukan kiri kanan je tumbuh Dekat bahagian atas ni pun sepatutnya memang dah kurang, tapi disebabkan ubat tu dia dah jadi lebih tebal. Dan sekarang ni saya syukur sangat sebab setiap kali orang jumpa mesti dia orang akan nampak perubahan dekat rambut ni. So bila rambut ni dah tumbuh, dia punya keyakinan tu naik lagi tinggi lagi. Sekarang ni Faz tak sabar lagi nak tunggu bulan-bulan yang akan mendatang ni, sebab sekarang ni pun dah nampak result yang memberangsangkan. So kalau kita cakap lagi 2-3 bulan rasanya dia dah back to normal. Okey, terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Jas dan juga tim Lojas atas mengembalikan kembali keyakinan diri saya. Thank you so much.